Yung komo-komo yang nak berniaga ni saya rasa kena rajin lah, kena rajin, kena sungguh-sungguh, kena buat all out lah. Berniaga ni bukannya semula A, B dan C. Dia satu kerja yang kita kena buat segala-galanya. Saya Muhammad Irfan, pengarah urusan Amin Produk Sinar Berhad, sebuah syarikat yang telah berusia 42 tahun dan terletak di Teluk Intan, Perak. Produk utama kami ini semua berasaskan minuman. Kita pengeluar minuman cordial berperisa dan pekatan berperisa. Okey, kita ada dua range cordial. Satu pekatan berperisa tanpa gula, satu lagi cordial yang bergula. So dua-dua range ni berbeza pelanggannya. Okey, first engagement kita dengan PUMB pada tahun 2017, kita mendapat dana pinjaman untuk membeli mesin sebenarnya. PUMB bukan sahaja membantu daripada segi pinjaman, tapi juga jaringan usahawan di antara usahawan-usahawan di seluruh Malaysia ni sebenarnya. Usahawan adalah produk ataupun services yang kita tawarkan kepada pelanggan, and jadi bukan setakat mendapat keuntungan tetapi memberi manfaat yang terbaik kepada pengguna dengan harga yang berpatutan, harga yang baik dengan produk-produk yang berkualiti.